korang kena hukuman untuk satu balon. Average lah. 25 orang berjaya. Aku jenis tak suka lah kena tekan. Selalunya sebab apa? Dia akan cakap pasal Ferrari kan. Tak, kenapa nombor 6? Dia pernah berkahwin. Saya pun baru tahu. Satu, jawapan dia Am. Bukan dia punya type. Okay, let's go! Okay, so kita akan start game pertama kita. Okay, game pertama kita adalah game mengenali bestie anda. Okay, setiap pada satu kesalahan korang tak betul dengan jawapan yang korang berikan, korang kena hukuman untuk satu balon ke muka korang. Okay. Ready? So, pertama saya akan pilih nama pilihan pertama saya, iaitu Fa dan Wana. Soalan pertama daripada Fa. Saya pernah hampir tersuka dengan seseorang talent dalam tim lelaki. Betul ataupun tidak? Yeah. Jawapan dia betul sebab talent lelaki tu selalu ajak dia call. Itu talent lelaki. Tak, Am tanya jawapan dia. Dia kata dia tersuka. Dia suka ke tak? Talent lelaki tu yang call. Maybe talent lelaki tu suka. Dia tu suka ke tak? Suka. Dia suka ke orang lain. Nak jawapan dia apa? Suka. Jawapannya betul, suka. Okey. Soalan kedua. Saya mempunyai parut di bahagian betis dan dijahit di bawah dagu. Betul ataupun tidak? Betul. Sebab saya pernah tengok. Betul dekat belah sini. Okey. Cuba cerita sebab apa? Dia cerita tak? Manalah ingat. Dia tak cerita, dia bagi tahu. Dia bagi tahu je yang dia ada parut and dia tunjuk. Jawapannya adalah betul. Sebab dia kata daripada kecil dia panjat pasal bunga. Lepas tu dah jatuh. Lepas tu menyebabkan parut dia tinggal sampai sekarang. Okey, soalan seterusnya. Saya pernah hampir nak tunang tapi tidak jadi. Betul ataupun tidak? Semua dia dah cerita kat saya sebelum dia masuk tim. Jawapannya pernah. Lepas tu sampai sekarang dia still contact lelaki tu. Jawapan dia betul. Pernah. Okey, betul. Tapi sebab dia lain. Yes. Sebab perempuan tu mempunyai perempuan. Sebab dia lelaki tu mempunyai perempuan lain di belakang, walaupun lelaki tu sudah bincang dengan family untuk tunang dan kahwin dengan tarikh tu lah. Okey. Dia jawab betul. Okey, last kali soalan terakhir dia. Saya tidak suka lelaki pendek. Betul ataupun tidak? Betul. Okey, sebab apa? Sebab Fa kata lah ya. Sebab dia kan pendek. Kalau dia dapat lelaki pendek macam tak kena. Sebab kelakar lah. Okey, betul. Okey, semua betul untuk Wana. Dah tiba masa untuk Ifa pula. Fa? Banyak tak tahu. Soalan pertama. Bi. Saya kurang berminat dengan salah seorang talent saya yang kat sini yang ada ni. Betul ataupun tidak? Betul kot. Sebab? Mungkin tak rapat lah. Okey, sebab dia kata dia annoying. Dia kasihkan orang ada dan acah dan annoying. Saya tak tahu kepada siapa. Dia tak mention nama dia. Siapa dia? Okay. Siapa soalan dia ke tu? Kedua. Saya pernah dijodohkan family dengan sepupu sendiri dan akan berkahwin secepat mungkin. Betul ataupun tidak? Tidak. Sebab? Tak tahu. Okey, jawapannya adalah betul. Kerana sikapnya baik mempunyai segala kriteria. Okey, pegang balon kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Okey. Okey, next. Soalan seterusnya. Saya kalau tengah sedih akan melukai anggota badan saya. Betul ataupun tidak? Betul. Sebab? Sebab mental kot. Betul. Kerana dengan cara itu membuatkan saya rasa lega. Okey, last question. Okey, saya paling takut kalau hilang orang yang paling saya sayang sampai ditinggalkan saya. Betul ataupun tidak? Betul ataupun tidak? Betul. Sebab? Kau soalan apa boleh susah je. Mungkin sebab dah terlalu sayang and susah nak ditinggalkan. Betul. Jadi overrate untuk Ifa adalah 3/4 dan manakala Wana 4/4. Itulah bestie di antara korang. Okey, next partner Hafiz dan Airil. Okey, soalan pertama daripada Airil. Saya pernah kena bully kat sekolah ataupun tidak sebenarnya? Pernah. Okey, macam mana dia kena bully? Tahu? Saya terlalu baik ke? Agak-agak ke? Sebab dia nerd. Sebab dia baik lah. Sebab dia baik. Okay. Jawapannya tidak. Sila pegang tengah. Kecilnya. Bukan besar sikit. Lepas sikit. Okay. Next. Okay, soalan kedua. Saya akan berkahwin, tapi target umur saya berapa untuk saya bina keluarga saya? Okay, so 25.
Kenapa pilih umur lebih kurang 25? Average lah. 25 orang berjaya. Okay, pegang belon jap. Okay, jawapan dia adalah 26. Sama. Okey, tu sipi-sipi. Kenapa 26? Sebab tu jawapan saya. Tak, kenapa 26? Kenapa nombor 6? Sipi tu Am. 25. Okey lah tu. Okey lah, 26 sebab 26. Tengah-tengah umur berjaya lah. Cuba pegang tengah sikit atas. Nampak sikit. Next question. Ramai yang tidak mengenali saya. Saya sebenarnya lahir di negeri mana? Paling senang. Aku kutip kau kat mana? Aku kutip kau kat mana? Johor. Kenapa Johor? Sebab saya ambil dia kat situ tu. Jap. Meletup. Kedah je. Otak kau Kedah. Biar dia jawab. Johor. Okey, betul. Soalan terakhir. Saya pernah ada ex-girlfriend tak sebenarnya? Sebenarnya ada. Ada. Berapa? Aku tak tahu. Okey, Wah, tak tapi ada. apa. Okey. Dan namanya saya bagi 3 pilihan. First, Damia. Kedua, Sofia. Ketiga, Alvina. So, siapa nombor 3 tu? Sofia. Okey, jawapan dia adalah Alvina, cinta pertama dia. Okey, pegang. Okey, next. Untuk Airi pula. Airi, pakai mic. Silakan. Aku satu betul tau. Aku pernah tak happy, diam je selalu dalam shoot. Sebab apa? Aku ni broken ke? Ataupun sebab apa sebenarnya? Sebab broken. Are you sure? Gambar Okay, jawab sikit please. Tak nak. Sebab Jawab. apa? Sebab aku memang diam. Sebab kau lah. Okay, pegang belon. Pegang belon. Pegang belon. Nampak ni dekat sikit. Dekat sikit. Dekat sikit. Dekat sikit. Dekat sikit. Bising. Pegang. Okay. Aku ni susah nak bercakap. Kalau aku bercakap je, aku nak cakap pasal apa? Cik, kalau dia nak cakap mesti dia akan cakap pasal Ferrari kan. Pasal nasi lemak. Pasal gym lah. Tu je kot. Okay, aku bercakap pasal apa? Cakap pasal apa? Aku akan banyak bercakap pasal gaming lah. Pasal game ML semua. Pegang satu lagi belon. Silakan. Dekat sikit. Dia tak nak dekat, kita dekatkan. Okay, next. Aku suka nyanyi lagu trend baru tu. Tapi tak ada orang pernah terdengar aku nyanyi lagu trend. So, lagu apa yang aku suka nyanyi lagu trend tu sebenarnya? Lagu Justin Bieber. Silakan Hafiz. Itu bukan trend. Justin Bieber tu memang dah lama. Paketa lagu dia. Oh. Okay, sila pegang belon sekali lagi. Kalau Marshall pun dia pegang. Tak, dia tak nak dekat. Dekat sikit. Dekat sikit. Dekat sikit. Last question. Aku jenis tak suka lah kena tekan. Selalu ni sebab apa? Siapa? Oh, visual lah. Okay. Jangan pusing pandang depan. Sebab apa? Sebab habis tu dia lupa yang dia sebenarnya nak pergi toilet. Pegang belon. Bagi sebab please. Bagi jawapan. Sebab aku tak suka lah tekan. Next partner, Sam dan Hakim. Silakan. Let's go! Soalan pertama. Kenapa aku tak suka perempuan pengotor dan cabi? Satu, jawapan dia bukan dia punya type. Dia punya type kurus, membersih. Yang paling penting kurus lah, paling penting kurus. Ni macam plan kau dulu ni. Mana ada, tak plan. Okey, betul. So, jaga-jaga belon. Okey, soalan kedua. Betul ataupun tidak, selama ni aku hidup aku hanya menjaga seekor kucing daripada kecil sampai besar. Sekejap, aku rasa bukan satu. Sekejap, saya rasa bukan satu tau. Betul lah, saya rasa betul. Sebab ada satu je warna kelabu tu je. Betul atau tidak, selama ni aku hanya jaga seekor je kucing daripada kecil sampai besar. Okey, betul. Betul. Sure? Sure, saya confident dengan jawapan saya. Okay, pegang belon. Salah. Okey, soalan seterusnya.
Di antara kawan dengan kekasih, siapa yang aku akan pilih dulu? Kawan atau kekasih? Okay, saya jujur lah. Kekasih. Jawapan ni salah. Saya utamakan kawan-kawan saya sebenarnya. Pegang. Aduh. Betul lah. Dekat sikit. Aku banyak diganggu kau sebab kawan. Last Salah, question. Berapa orang adik-beradik aku yang sebenar-benarnya? Sekejap. Sekejap. Betul-betul random lah. Termasuk Hakim 5. Okay. Pegang belon. Hai, salah. Aku punya 4 orang adik-beradik. Hai, salah terlajak pula satu. Sila pegang sikit. Sila pegang rapat sikit. Okay. Next. Hakim. Ini aku boleh jawab semua. Bolehkah saya bekerja dalam keadaan pressure dan adakah saya suka di pressure? Betul ataupun tidak? Betul. 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 Oh, boleh di pressure dan suka dalam keadaan pressure? Okay. Jawapannya tak. Sebab nanti aku akan sentiasa kelang kabut. Bukan, dapat sikit, dapat sikit. Dapat sikit. Ui. Asal belakang kau. Dekat sangat. Okay. Kenapa waktu raya, aku tak suka raya? Dia tak nak balik raya sebab nanti kena bagi duit raya. Dia tak ada duit. Okay, betul. Last question. Kenapa aku tak suka pergi bazar? Nanti dia kena ejek-ejek. Bukan. Betul lah. Okay, jawapannya aku punya nafsu makan tinggi. Pegang. Benda senang. Aku main gym. Bagi dua. Okay. Soalan pertama daripada Syasha. Saya pernah ada ex tak? And kenapa saya break dengan ex saya? Pernah? Pernah. Kenapa? Sebab dia sidai janji Melayu. Mens. Salah. Jawapan dia sebab dia kaki betina. Kaki apa? Betina. Betina. Lepas sikit. Okay. Saya ada tanda lahir yang pelik, tapi saya rahsiakan daripada kecil. Betul ataupun tidak? Dan di manakah tanda lahir tu kalau ada? Kau tengok apa? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, jawapannya ada di lengan kiri. Kita pegang sekali lagi. Okay. Next. Saya pernah berkahwin. Tapi tak ada siapa yang tahu selain family dan kawan rapat saya. Sebab saya berkahwin kerana ingin bersama. Betul ataupun tidak? Betul. Pada tahun bila dia kahwin? 2019. Okey, betul. Dia pernah berkahwin. Saya pun baru tahu. Syasha pernah berkahwin. Saya pernah bercinta. Saya ingat bercinta itu indah, tapi ternyatanya menyakitkan. Apa benda yang paling menyakitkan sebenarnya? Orang lelaki tu kikis duit. Berapa banyak? I'm not sure tapi banyak jugalah. Hampir 10,000 lelaki yang kikis duit dia. Betul lah Betul. Ui, kau ni. Next. Kau bab tahu kalau kita ni. Bagi kat Syasha. Kalau awak nak tahu, gigi saya pernah hancur. Sebab apa? Sebab accident. Accident apa? Jatuh motor. Sebab dia nak pergi mana tau. Lepas tu dia accident. Betul. Dekat badan saya ada simbol bentuk love. Cuba teka dekat mana? Belah lengan bahu. Betul tak? Betul. Ui, alhamdulillah. Saya pernah bawa kereta. Tapi kan, time saya reverse tu, saya ada langgar something yang benda tu saya tak akan lupa sampai bila. Apa benda itu? Apa benda ni? Kau langgar apa pula ni? Tak pernah cerita je. Terlanggar ex dia kot. Dia tu besar. Tong sampah. Salah. Dia langgar motor juga. Weh. Kita pegang. Dekat sikit. Weh lah. Tak pandai buat kita dulu. Okay, last soalan. Dulu masa saya sekolah, saya pernah kena bully. Cuba teka, diorang cakap apa dekat saya? Ada 3 benda yang diorang cakap kat saya. Tak kisah apa-apa. Apa dia? Apa yang orang selalu mengejek saya? Panggil saya apa? Rambut. Rambut apa? Rambut macam hantu. Bukan? Rambut tebal. Satu lagi last peluang. Gigi. Okay, salah. Okay. Biasanya orang panggil dia kuda, panggil rambut Maggie, panggil dia papan. Kenapa papan? Dekat sikit. Dah buat double lah minta lepas. Okay, so saya rasa soalan untuk mengenali bestie korang dah tahu berapa rate daripada korang. Untuk hari ni kita hanya mengenali berapa rate je setiap daripada korang. So kita jumpa lagi next video untuk aktiviti luar. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa untuk like.